Yang Islam Melayu Panglima Shah Sungkai Tuan Shah Irwan Ismail, yang berbahagia Khalifah Laksamana Muhammad Zuraimi bin Razali YTP SSM Perak merangkap timbalan Presiden di SSM Malaysia, Tuan Ahmad Faizal bin Jamaluddin, Pengurus Kawasan Telfran Syangkal Sulaiman, Encik Zulkarnain bin Kamaldin, Pengerusi Komuniti Madani Sungkai, para guru-guru, silat, pesilat-pesilat, para tetamu VIP dipersilakan dengan penuh hormat. Tetamu dan VIP dipersilakan dengan penuh hormat. Baiklah, itu dulu para hadirin, kita hormati azan yang sedang berkumandang. Bagi arahan kepada azan dulu. Terima kasih. Kita bagi laluan azan sekejap. Semua tengah tak sabar kejap ya, azan sekejap. Baiklah para hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, seterusnya bagi memberkati majlis kita pada malam ini,
Marilah sama-sama kita menundukkan kepala dan menadah tangan bagi memohon keberkatan majlis. Kehambaan, kami mohon kepadamu, berkatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Campakkanlah di dalam hati kami ketakwaan dan keimanan yang tinggi terhadap-Mu. Berikanlah kekuatan kami untuk sentiasa istiqamah melaksanakan perintah-Mu dan meninggalkan segala larangan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Syahid atas bacaan doa sebentar tadi. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Panglima Syah Sungai Tuan Syah Mirwan Ismail untuk menyampaikan sepatah dua kata. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin meminta kepada semua hadirin hadirat untuk kita sama-sama menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga baginda, bersahabat baginda, kepada seluruh rasulnya, seluruh nabinya, seluruh walinya, seluruh rijal baik, yang berbahagia Khalifah Laksamana Muhammad Zuraimi bin Razali, yang dipertua dunia silsilah Melayu negeri Perak. Di sini Izzuddin bin Zulkifli, Pengurusi Persatuan Belia Perak Negeri Sulaiman, Panglima, guru-guru sampai sini dia cakap sebab ramai lagi. Jadi saya cuma nak ucap terima kasih juga kepada Persatuan Belia kerana menjadi urus dia pada malam ni. Terima kasih kepada Ketua Belia kita Izzuddin bin Zulkifli. Terima kasih kepada pengurus kawasan Perak. Ada sedikit dana dan peruntukan untuk belia ni. Dia pun ni suka main pusat. Ada lah peruntukan dan dana, boleh dia main pusat secara percuma. Begitu je lah kalau suara belia di sini. Memang nak main percuma sikit. Memang tak ada kerja. Ada yang dikalah. DSSM Perak merangkap timbalan Presiden DSSM Malaysia untuk menyampaikan ucapan beliau. Terima kasih, dipersilakan. yang berusaha Muhammad Anwar bin Anid, Ketua Unit Pembangunan Peserta Fikra Farhad Perak, yang berusaha